mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kerja Raya, diiringi Div Kehormat. Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin dimohon untuk kekal berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku, lagu Kementerian Kerja Raya dan bacaan Ikrar Rukun Negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama,
menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara, pemanis kalam selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Yang berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kerja Raya. Yang berbahagia Datuk Seri Azman bin Ibrahim, Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya. Yang berbahagia Datuk Zainal Al-Hakab Seman, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan. Yang berbahagia Datuk Muhammad Sakri bin Abdul Kadir, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pembangunan. Yang berbahagia Datuk Insinyur Sazali bin Harun, Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Yang berusaha Puan Zainura Zainal, Ketua Eksekutif CIDB. Yang berbahagia Datin Seri Rosmawati binti Hasan, Pengerusi Puspanita Cawangan Kementerian Kerja Raya. Pegawai kanan Kementerian, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Perhimpunan Bulanan Kementerian Kerja Raya bagi bulan Mac 2025. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita berkumpul bersama-sama pada pagi ini bagi menjayakan Perhimpunan Bulanan Kementerian Kerja Raya bagi bulan Mac 2025. Untuk makluman hadirin, bahagian khidmat pengurusan bersama-sama bahagian perancangan korporat, pejabat penasihat undang-undang dan unit audit dalam amat berbangga kerana diberi kepercayaan sebagai penganjur perhimpunan pada kali ini. Tema majlis perhimpunan bagi bulan ini adalah dinamika tata kelola persis produktiviti. Menadah tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah, perkukuh tautan, doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Bagi memberkati perjalanan majlis pada hari ini, dijemput Ustaz Muhammad Zulkifli bin Mahtar, Pegawai Hal Ehwal Islam Kementerian Kerja Raya bagi memimpin bacaan doa. Tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Syai'un lillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan segala nama-Mu yang indah dan segala sifat kesempurnaan bagi-Mu. Di kesempatan ini, ya Allah, kami memohon agar dilancarkan segala urusan kami, baik duniawi maupun ukhrawi. Anugerahkanlah ya Allah kepada kami pemimpin serta seluruh para barisan pimpinan kami dengan semangat juang yang tinggi agar terus cemerlang menabur bukti dan budi untuk negara dan rakyat. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, pada hari yang penuh berkat ini kami berkumpul dalam majlis perhimpunan bulanan Kementerian Kerja Raya dengan penuh rasa kesyukuran dan pengharapan. Ya Allah, kami pohon agar Engkau berkati segala usaha dan inisiatif yang telah dijalankan oleh Kementerian Kerja Raya serta semua agensi di bawah kementerian ini dengan kerjasama semua pihak dalam mempertingkatkan pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Kurniakanlah idea yang baik bagi kami memacu kementerian ke arah kejayaan yang cemerlang. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Zulkifli bin Mahtar atas bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati, seterusnya sebagai ucapan alu-aluan, majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan Lim Kui Lee, Ketua Penasihat Undang-Undang Kementerian Kerja Raya untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan hormatnya dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Yang berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kerja Raya. Yang berbahagia Datuk Seri Azlan bin Ibrahim, Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya. Yang berbahagia Datuk Zainal Ahakab Seman, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan. Yang berbahagia Datuk Muhammad Sakari bin Abdul Kadir, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pembangunan. Yang berbahagia Datuk Insinyur Sazali bin Harun, Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Yang berusaha Puan Zainurah binti Zainal, Ketua Eksekutif CIDB, pegawai-pegawai kanan KKR dan agensi, warga KKR dan agensi yang saya hormati sekalian. Bersyukurlah kita pada hari ini dapat berkumpul di Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Kerja Raya yang bertemakan Dinamika Tata Kelola Persis Produktiviti. Perhimpunan kali ini merupakan penganjuran bersama antara 5 bahagian, iaitu bahagian khidmat pengurusan, bahagian perancangan koplat, unit audit dalam, unit korporasi koplat dan pejabat penasihat undang-undang. Saya berasa amat berbesar hati kerana telah diberi amanah dan kepercayaan untuk menyampaikan ucapan aru-aruan ini sebagai wakil penganjur bersama. Seperti mana yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dalam negara madani, isu tata kelola memang kita beratkan dan tidak mahu rakan-rakan kita melemehkan. Dinamika tata kelola persis produktiviti merujuk kepada suatu hubungan dinamik antara tata kelola yang baik dalam sesebuah organisasi dan kesan terhadap produktiviti organisasi tersebut. Dinamika tata kelola bukanlah sesuatu yang statik, tetapi suatu konsep yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, teknologi serta keperluan-keperluan baharu. Tata kelola yang baik adalah teras kepada kejayaan sesebuah organisasi dan juga negara. Namun, dalam dinamikanya, dia memerlukan adaptasi yang berterusan untuk memastikan kecekapan, keberkesanan dan integriti dalam setiap tindakan yang diambil.
Saya ingin berkongsi di sini bagaimana perkembangan teknologi baru dapat membantu sesebuah organisasi bagi memastikan tata kelola dipatuhi. Video ini diambil melalui drone pada satu hari sebelum tengah hari di luar dewan ini yang mana adanya pasar tani. Anda sedang diperhatikan. Tuan-tuan dan puan-puan, tindakan keluar pejabat tanpa kebenaran untuk urusan peribadi pada waktu bekerja telah melanggar peraturan-peraturan pegawai awam dalam kurungan Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Tayangan video ini sebagai suatu peringatan mesra. Pada hari ini sekalian, bagi PUU yang bertanggungjawab untuk membantu kementerian dalam menyelesaikan isu-isu perundangan, pertikaian antara kerajaan dan pihak kontraktor serta tuntutan di mahkamah, saya amat bersetuju bahawa tata kelola yang baik hendaklah dipraktikkan sesempurna yang mungkin oleh semua peringkat dari ke atasnya sehingga ke bawah. Salah satu cara bagaimana tata kelola dapat mempengaruhi produktiviti ialah pengurusan risiko. Dengan tata kelola yang berkesan, risiko dapat dikesan lebih awal dan tindakan pembetulan dapat diambil lebih pantas supaya dapat mengurangkan kerugian atau gangguan terhadap operasi yang boleh menjejaskan produktiviti. Tuan-tuan dan puan-puan, antara cabaran yang dihadapi oleh PUU dalam mengendalikan kes-kes di mahkamah atau timbang tara adalah seperti berikut. Kelemahan pengurusan dokumen untuk pembuktian kes, seperti kehilangan dokumen tidak lengkap atau arahan PD atau SO yang tidak bertulis. Ketidakpatuhan atau kekurangan pengetahuan atau pemahaman pegawai berkenaan arahan perbendaharaan, perkediran perbendaharaan dan arahan-arahan kerajaan yang berkuat kuasa atau klausa-klausa kontrak itu sendiri. Kelewatan dalam merujuk pertikaian atau tuntutan kepada PUU. Sebagai contoh, telah terlepas tempoh hak masa untuk writ saman yang perlu difahamkan dalam tempoh 6 tahun dari tarikh wujudnya kausa tindakan. Dan selepas writ saman atau notis timbang tara difahamkan oleh pihak penuntut, kelewatan dalam mengemukakan writ saman atau notis timbang tara kepada PUU. Ini boleh menjejaskan atau menipiskan peluang kerajaan untuk membela kes. Kementerian Kewangan melalui arahan perbendaharaan dan perkedian perbendaharaan telah memberi arahan untuk semua perjanjian hendaklah mendapatkan kelulusan PUU bagi memastikannya tidak bercanggah dengan peraturan perolehan dan kepentingan kerajaan sentiasa terpelihara. Walau bagaimanapun, isu draft perjanjian tidak dirujuk dan mendapatkan kelulusan PUU sebelum ia ditandai oleh pihak-pihak bukanlah satu perkara yang baharu dalam pemerhatian audit. Tuan-tuan dan puan-puan, slide ini memaparkan jumlah draft perjanjian yang telah dirujuk kepada PUU untuk semakan pada 3 tahun yang lepas. Boleh diperhatikan bahawa terdapatnya peningkatan sebanyak 88% dari tahun 2023 ke tahun 2024. PUU melihat ini sebagai suatu tanda positif yang boleh menunjukkan terdapatnya peningkatan kesedaran pegawai dalam pematuhan tata kelola yang berkuat kuasa tersebut. Akhir kata, bersama-samalah kita teruskan usaha dan kerjasama bagi memastikan kementerian kita sentiasa menjurus kepada tata kelola yang dinamik dan produktiviti yang berterusan. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Pergi ke hutan menjali longan. Longan berputik, damai beraduan. Dinamika tata kelola satu pegangan. Persis produktiviti tingkat kemajuan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Apatah lagi kita KKR sebagai penjaga jalan. Sekian, terima kasih.
terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Puan Lim Kuili atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin, pelbagai program dan aktiviti kementerian telah pun dilaksanakan sepanjang bulan Januari hingga Februari 2025. Justru, mari sama-sama kita saksikan tayangan video rangkuman aktiviti menteri, timbalan menteri dan ketua setiausaha sepanjang bulan Januari hingga Februari 2025. Dipersilakan. Demikianlah tadi tayangan video rangkuman aktiviti menteri, timbalan menteri dan ketua setiausaha sepanjang Januari hingga Februari 2025. Terbang di awan burung jentayu di atas papan batang selasih. Tampillah YB Kami Merayu bersama madah pengikat kasih. Oleh itu, majlis dengan penuh takzim dan berbesar hati mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kerja Raya, bagi menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Saudara pengacara majlis, Datuk Seri Azman Ibrahim, KSU, Datuk Zainal Al-Hakab Seman TKSU, Datuk Sakri Abdul Kadir TKSU, Datuk IR Sazali Harun KPLLM, Puan Zainora Zainal, Ketua Eksekutif CIDB, Puan Lim Kuili yang berucap sebentar tadi, pegawai kanan, saudari, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, syukur. Tadi baru kita melihat video, itu rasanya tidaklah penuh. Videonya banyak lagi yang tidak dapat dirakamkan. Saya telah menunaikan tanggungjawab seberapa yang boleh sebagai Timbalan Menteri dan juga jawatan selaku Ahli Parlimen. Tadi tidak ada program-program di Parlimen, di Dewan Rakyat, di Dewan Negara tidak dimasukkan. Banyak lagi sebenarnya. Saya sepanjang 7 hari seminggu saya bekerja, saya tak kerja. Hujung minggu semuanya sejak bulan 1 sampai sekarang ni saya kerja. Hari ini 14 hari bulan 13 puasa saya bekerja kerana saya buka puasa 12 hari daripada 13 di luar rumah, baru hari pertama di rumah. Dan saya kira sampai ke hujung Ramadan di rumah. Kuartus ini cuma sekalilah saya puasa
buka puasa di rumah, lain di tempat lain. Semalam saya buka puasa 2 kali. Orang sekali, saya 2 kali. Pukul 7.28 di PWTC. Lepas tu sembahyang, kemudian terus ke Dewan Perdana Felda pukul 8.10. Satu lagi sambungan buka. Malam ni pun 2 agaknya buka puasa, satu dengan Raja Muda Selangor dan satu lagi mungkin di di Taman Duta, 2 kali juga. Orang sekali, kita 2 kali. Jadi banyak program-program yang tidak dapat diambil videonya ya. Kalau nak ambil videonya setengah hari lah tengok video tu aja. So sekalian, ini gambar-gambar bangunan kita dan kita tahu bahawa tata kelola itu ialah tadbir urus ya. Produktiviti itu ialah apa yang input yang kita keluarkan untuk mengeluarkan output. Jika Puan Lim tadi berpantun, tentunya saya akan berpantun, pantun Ramadan ya. Seperti biasa, pantun ciptaan sendiri. Jadi teladan untuk belia bila berkata mesti berani. Bulan Ramadan bulan mulia, latih kita jasmani rohani. Itu gambar-gambar buka puasa baru ni di dalam dewan ini. Pantun yang kedua, di Pulau Pandan menebar pukat, tempat berkelah pilihan cuti. Bulan Ramadan bulan berkat, berpuasalah seikhlas hati. So, saudara tahulah pantun saya ini dia rima di tengah dan rima di hujung ya. Dan gambar tu berlawanan dengan gambar dalam dewan ini gambar runtuhan Gaza di Palestin. Mereka juga berbuka, tetapi jauh bezanya dengan kita. Mereka berbuka, memanglah ada lampu, memanglah ada makanan ya, memanglah ada kerusi meja, tetapi kerusi meja diletak bukan di ruang tamu rumah kerana rumah mereka sudah runtuh. Dan ini antara perkara yang kita perlu membuka luas fikiran kita, bukan hanya berada di blok-blok tempat pejabat kita, tapi juga melihat apa yang berlaku di luar sana. Tahun sudah saya bercerita tentang 5K. Ingin mengulang secara ringkas. K pertama, segala apa yang kita buat untuk kesejahteraan rakyat. K kedua, segalanya hendaklah ada kepantasan dalam tindakan. K ketiga, segala kos yang kita perlu gunakan itu adalah kos yang munasabah dan kualiti juga. Dengan kos itu kualiti yang terjamin. Dan kelima, hendaklah kebitaraan inovasi, tidak ada yang setanding dengannya. The best itu kebitaraan. Itu tahun lepas 5K. Baru-baru ini pertemuan dengan JD, Menteri ada. Hari ini Menteri dipanggil menghadap Perdana Menteri pukul 10 ya. Jadi beliau tak dapat hadir. Jadi tahun ini saya nak menumpukan satu lagi, 5 juga, tapi 5T. Dan T yang pertama, turpa. Turpa, turun padang. Turun padang, turpa. Macam Indonesia-nya style ya. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Dia macam-macam lah kaedah, ada dia punya perkataan-perkataan. Dan turpa, turun padang. T2, teknologi terkini. T3, time management, iaitu pengurusan masa. T4, teamwork, kerja berpasukan ataupun satu keluarga, kata Menteri. T5, terbaik segalanya. Ini selalu kita dalam WhatsApp tengok kawan-kawan kita masak, maka dia tunjuk terbaik. Tengok kawan-kawan, sehari dah tengok saya masak. Boleh tengok Google Ahmad Maslan masak YouTube, NST. Situ ada 5 minit. Lepas tu ada 1 minit lebih di Twitter X, ada 1 minit lebih di Instagram, ada 1 minit lebih di itu yang baru-baru ni lah. Ramadan pertama. Mereka nak datang rumah saya, tapi rumah agak bersepah, jadi saya bawa ke kantin tingkat 3 Blok G. Di situ saya masak. Jadi bolehlah nak tengok siapa minat ya. Lepas tu tunjuk situ terbaik. Terbaik ni ialah T5 lah. Mari kita pergi T1. Itu gambar-gambar
Menteri turun padang. Gambar yang pertama, barisan pertama. Yang kedua itu saya pergi ke CIDB, Puan Zainora. Lepas tu gambar yang kedua tu saya pergi ke KSU, pun dah pergi tempat tu. Tapi masa jawatan dia lain, masa di KP ICU, di mana gambar tengah tu iaitu di kolam tempur, kolam tempur di Mersing, kolam tempur komando Mersing yang ditegur oleh Yang Tuan Agong. Lepas tu gambar-gambar saya melawat TRX 106, bangunan kedua tertinggi di Malaysia. Bangunan pertama tertinggi di Malaysia 118. Bangunan kedua tertinggi 106, 118 juga kedua tertinggi di dunia. Dan yang bawah tu gambar KSU turun padang. Jadi kita kena selalu turun padang, turpa. Kalau kita tak turun padang, kita tidak dapat melihat perkara yang tertentu, apa yang sepatutnya kita lihat. Jadi penting turun padang, dan daripada situ kita boleh membuka minda kita untuk melihat dan meninjau sendiri. Selalulah turun padang. Mungkin bulan Ramadan ni kurang, tapi lepas ni kita banyakkan turun padang. Kedua, teknologi terkini. Saudara jangan lupa ambil gambar ni, ambil. Saya benarkan ambil semua gambar-gambar yang saya nak tunjuk yang dalam slide ini. Ini saya cari sendiri segala perkara teknologi terkini ini. BIM semua orang tahu dah, Building Information Modeling, 3D printing, augmented reality, drones, cloud computing, virtual reality, modular construction. Ini yang sebelum ini saya tunjukkan bagaimana 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam di negara China, dan 47 tingkat bangunan, 57 tingkat bangunan siap dalam 19 hari. Itu semua menggunakan modular construction. Internet of Things, IoT, Artificial Intelligence, AI, ini yang menjadi buah mulut sekarang ini. 4D simulations, Big Data, Blockchain Technology, Digital Twins. IBS biasa dengar, Digital Twins mungkin hari ini kali pertama sesekali dengar. Robotic and Automation, 3D Laser Scanner. Jadi kalau kita tak tahu apa benda ni semua ni, yang ini ialah perkara yang diguna untuk construction yang terkini. Construction mengguna semua perkara-perkara ini. Kalau kita tak tahu, belajar, saudara sekalian, ya. Kalau tak belajar, maka banyak perkara yang kita tidak dapat keep up terhadap yang terkini. Seterusnya, time management. Perkara yang important dan urgent, kita do it now. Dia ada 4 kuadran itu. Yang atas hujung do atau do it now. Urgent, important. Important itu penting, urgent itu ialah segera, pantas, segera, mustahak dan segera. Mustahak dan segera. Important, mustahak, urgent, segera. Important, urgent, do it now. Kemudian important, not urgent, dia penting. Important, not urgent, do it later. Not important and urgent, delegate. Not important. Not important bolehlah delegate. Kemudian not important, not urgent, delete. Banyak sangat kerja kan. Not important, not urgent, delete. Itu yang kita perlu belajar untuk menguruskan masa. Maka saudari boleh kalau nak jadi macam saya yang buka 2 kali dalam satu hari, boleh kita lakukan perkara itu. Satu lagi tentang masa ini, ahead of time, bukan extension of time. Cuba kita masukkan dalam kepala kita semua sekali, bagaimana perkara ini boleh dicapai atau tidak boleh dicapai. Maka kita sama-sama berusaha melakukannya. Ini satu paradigma baru untuk kita fikirkan. Dan contoh-contoh projek AOT, ahead of time, ya. Contoh, menaik taraf jambatan Patau-Patau wilayah Persekutuan Labuan. Siap dah.
9 bulan ahead of time. Tu ada gambarnya tu, tapi bukanlah jambatan tu, ini jambatan perjalanan orang ya, melalui kampung air. Kampung air itu pula ramai di atas kampung itu. Ini dah siap. Kemudian yang ini belum siap, projek pembaikan dan penyelenggaraan bangunan asrama perempuan KV Labuan, College Vocational Labuan dijangka siap 1 tahun ahead of time. Tetapi Labuan ada 2 projek sakit, tapi dia juga menunjukkan ada 2 projek ahead of time. Yang peliknya, dua-dua projek ahead of time ini kontraktor luar, yang dua-dua projek sakit tu kontraktor dalam Labuan. Itu pelik juga. Yang satu lagi ini dah siap di Johor, projek pembinaan blok tambahan SK Taman Saintek Pasir Gudang 4 tingkat, dapat anugerah BIM. Saya bagi baru ni dekat Jabatan Perhutanan tak jauh dari tempat ni, BIM IBS JKR, 6 bulan ahead of time, dah siap 6 bulan ahead of time. Lepas tu satu lagi juga dapat anugerah BIM IBS JKR 2025 reka dan banner, projek pembinaan kuartus gunasama Persekutuan Bintulu belum siap, tetapi sekarang ni pada saat yang ketiga ini 100 hari ahead of time. Jadi kalau kita fikir ini timbalan menteri, dia tahu apa, dia bukan engineer, manalah tahu dia yang ada dalam hati kan ya. Saya rasa grup ni tak ada kata gitu. Rupanya ada. Saya tak senarai semua, ini saya baru senarai sikit. Okey, jadi kita kena meringkaskan dan pantaskan proses tempoh pra pembinaan. Terus dari piagam pelanggan ni ada. Saya diberikan piagam pelanggan ni, kita menjawab satu soalan di Dewan Rakyat. Saya tengok satu persatu piagam pelanggan ini. Sebagai contoh, bangunan, fasa pra pembinaan bangunan, pelan PAP penuh 6 bulan. Lain-lain, PAP pindaan baru gabungan one off 12 bulan. Contoh bangunan, fasa pembinaan, untuk berbincang pasal kos sahaja, kalau kos melebihi 25 juta 36 bulan. Ini untuk pembinaan lah, fasa pembinaan. Kemudian ada, apa kata kalau kita think again segala piagam-piagam pelanggan ini. Next juga piagam pelanggan, perkhidmatan kejutan. Memang dah ada segalanya piagam pelanggan. Maklumlah kita dah lama, kita dah 100 tahun lebih, takkan tak ada piagam pelanggan. Tapi yang saya nak minta ialah cuba kita think again. Kita berfikir semula, adakah yang 24 bulan boleh jadi 23 bulan, yang 12 bulan boleh jadi 11 bulan, yang 30 hari boleh jadi 25 hari misalnya ya. Okey. T4 ialah teamwork. T together, E everyone, A achieves, M more, together everyone achieves more. Teamwork ini macam-macam lah, dia punya teori. Teamwork ini kita boleh adakan kursus-kursus team building di mana-mana. Saya mula kerja balik New Zealand dulu sebagai BTN. Di BTN ini macam-macam, kursus 3 hari 2 malam, kursus 5 hari ya, 4 malam, kursus 7 hari 6 malam. Teamwork di sana sini ya. Di UK, kau pergi mana? UK. Punya camp Ulu Kenas. Kau pergi mana? Aku jauh, US. Punya camp Ulu Sepri, saudara ya. Dua-dua camp tu saya terlibat untuk membannernya tahun 90-an lagi, awal 90-an. Jadi teamwork perkara-perkara yang perlu kita lakukan dan perlu kita train ya. Segala modal insan kita latih. T yang kelima iaitu terbaik segalanya. Ini antara buku-buku rujukan. Yang pertama tu Al-Quran, yang itu Al-Quran encyclopedia, ada 40 dalam satu. Satu kehidupan saya, satu sudut kehidupan saya pernah jadi CEO Yayasan Restu. Sekarang ini saya timbalan pengurusi Yayasan Restu tanpa sebarang imbuhan keuangan. Ada 2 bangunan, satu sebelah Masjid Shah Alam. Di situ kita menyalin Al-Quran, menghasilkan pelbagai Al-Quran, terjemahan dah berpuluh bahasa antarabangsa terjemahan, dan kita salin sendiri. Di situ ada 600 muka surat, satu-satunya tempat dalam bilik kebal Al-Quran Mushaf Malaysia, tulisan tangan yang boleh dicetak.
Tak ada tempat lain di Malaysia di situ. Bukan satu, tapi ada sekarang ni ada dah berbelas mushaf penuh ya. Dan saya ada satu lagi bangunan ketika saya jadi Timbalan Menteri Kewangan, dia lulus oleh Datuk Najib dan beliau pecah tapak ya. Semalam oleh kerana saya tak dapat pergilah, saya kena buka puasa 2 tempat. Seluruh kedutaan Arab Saudi pergi, Precinct 14, Nashrul Quran, pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia selepas Arab Saudi. Itu agaknya kedutaan Arab Saudi ingin melihat semalam ya. Ada di Precinct 14 Putrajaya. Itu sebahagian daripada hidup saya yang saudari tidak tahu. Hari ini tahulah. Yang hujung tu tentulah terbaik segalanya saya letakkan Al-Quran. Saudara nak bolehlah ya. Satu lagi buku tadi saya menyebut Think Again. Think Again. Itu apa benda gambar tu? Gambar tu mancis, tapi yang keluar bukan api tapi air saudara. Muka depan dia Think Again. Mancis tapi keluarnya air bukan api. Ini benda kita punya piagam pelanggan. Think again. Fikirkan bagaimana cara nak memperbaiki. Atomic Habits ni seorang kawan saya bagi saya buku ini. Perilaku-perilaku yang kecil-kecil yang boleh kita campur-campurkan yang positif akan menjadi besar. Kaedah atom ya. Kemudian perkara sifat-sifat negatif yang kecil-kecil yang kita buang, dia akan menjadikan diri kita orang yang positif. Itu. Dan satu lagi principle centered leadership. Ya, ini kita sebagai kepimpinan di sini menggunakan prinsip dan prinsipal tata kelola, produktiviti dan sebagainya. Itu untuk terbaik segalanya. Dan kita lihat video ini. Video. Mana pergi video? Belum lagi. Belum video. Ada 2 video. 1 ke 2 video? 2. Okey. Kemudian kita tengok projek sakit dulu. 3.62% projek sakit. 801 projek kita ada. Punyalah banyak projek enhance. Sehingga Februari 2025 29 sakit. Saya pengerusi projek sakit. Projek sihat bukan saya pengerusi. Yang sakit saya pengerusi. Apa boleh buat? Daripada dulu Timbalan Menteri kena jaga projek sakit ini, maka saya ingin melaporkanlah di sini di hadapan semua. 76% berpunca dari kontraktor. Kemudian next tengok trend projek sakit. Di situ Kementerian Pendidikan, yang projek kita buat untuk Kementerian Pendidikan 6, Kementerian Kerja Raya sendiri kita punya 5 projek sakit, KKDW 4, Kementerian Kesihatan 4, Mindef 3, Jabatan Perdana Menteri 2, Kementerian KPKT 2, Jabatan Kehakiman Syariah 1, Kementerian Pendidikan Tinggi 1, Kementerian Sumber Asli NREC 1. 29 projek sakit. Next, tengok sektor bangunan. Daripada 29 itu 15. Infra, jambatan dan juga jalan 14. Itu dan bahagian-bahagiannya lah. JKR Johor 6, CJ 5, projek khas 2 3, JKR Wilayah 3, JKR Kelantan 2, JKR Labuan 2, Negeri Sembilan 2, Pahang 2, Sabah 2, Kedah 1, projek khas 1 ya. Itu trend graf dia. Next, tengok tu. Daripada 5.05 turun 457, turun 3.59, sekarang 3.62 Januari ya, 25 Januari. Faktor kelewatan 76% saya kata tadi sebab kontraktor. Apa bendanya? Kelemahan pengurusan dalaman kontraktor 11 projek, penjadualan perancangan yang lemah 7, aliran keuangan kontraktor bermasalah 3, kelewatan pembekal IBS 1. Kemudian yang pelbagai sebab masalah technical project 1, kelewatan pengambilan tanah 2, halangan di tapak bena 2, masalah cuaca dan bencana alam 1. 3% itu perubahan skop atas kehendak pelanggan. Jadi kita nak sifarkan projek sakit ini. Sifar projek sakit saudara. Tu gambar-gambar sekitar projek sakit melihat ke gambar ni. Tak apalah, tak payah tengok lama, maka kita tengok video je lah ya, video. Ini projek sihat tapi bukan kat negara kita.
Sound. Ini bunyi mana? Dapatkan sampai berbunyi. Sabar, tenang. Jadi ini menunjukkan satu jambatan dan highway di negara China. Dan highway di negara China ini, bagaimana highway ini dibina hanya dalam masa 5 tahun. Sound dia. Dan tak pasang mic, mana nak bunyi? Okey. Panggil technical. Dah. Ada situ. Tak ada. Audio. Ya. Apa dia? You can wait. Betul lah, buka puasa lambat lagi. Bertenang, sabar, tarik nafas panjang. Dr. Rizal mana? Dia masukkan video, dia tak ada. Dah. Kalau tak ada, kita tengok tanpa video, tanpa audio. Second best. Plan B. Saya pernah sebut di sini, if plan A didn't work, don't give up. There are 25 other letters in the alphabet. Okay, plan B. Plan B, video tanpa bunyi. Tengok mana dia pergi. Okey. Tengok tanpa bunyi. Dah. Tak pernah berlaku pada saya seumur hidup. Hari ini pula berlaku. Tengok je lah. Tak boleh pula. Tengok pun tak boleh. Ya. Okey. Saudara boleh lihat video bagaimana pembinaan yang dianggap sebagai salah satu perkara yang misteri dan hebat dalam dunia, dan kita tak ada perkara macam ni, dan segalanya itu siap dalam masa 5 tahun di negara China, dan telah memendekkan segala perjalanan. Jika dulu tempat-tempat ini tidak boleh dilalui, saudara boleh lihat sekejap lagi dia melalui awan boleh ada kat kawasan tu. Okey, ini masa musim salji, panjangnya beratus-ratus kilometer. Okey, dah. Seterusnya, Malaysia sebagai pengurusi ASEAN, apa yang disebut oleh PM, Malaysia boleh menerajui aspek sains, teknologi, peralihan, tenaga, digital dan kemampanan alam sekitar menjelang kepengurusian ASEAN tahun 2025. Tahun inilah kita pengurusi ASEAN dan kita boleh menerajui pelbagai perkara. Dan apa yang disebut oleh TPM, Tun Sri Dr. Ahmad Zahid, bahawa ASEAN perlu memastikan pembangunan luar bandar tidak terpinggir dan sinergi serantau harus diperhebat melalui digitalisasi, hub inovasi, penggalakan tekno-usahawan supaya sektor luar bandar dapat terus berkembang. Ini. Dan ada satu lagi video, satu lagi, Merdeka 118.
bangunan kedua tertinggi di dunia. Ya, ini bahagian bawahnya. Ini adalah tempat lookout point. Shopping mall tak lama lagi siap. Ada masjid di luar muat 3,000 orang. Saudara perasan lagu KKR tadi kan? Saya perasan lah bangunan ni tak ada dekat lagu tu. Sebab lagu tu lagu lama. Jadi mungkin boleh diubah lah. Okey, saya dah membawa tim melawat Merdeka 118 dan baru ni saya bawa tim melawat 106 ya. Bila pantun ni dah habis lah dah ya. Pantun penutup, pantun Aidilfitri. Elok bersukan setiap hari, badan sihat, diri yang untung. Ayuh meriahkan Aidilfitri, pandu selamat balik ke kampung. Berbunyi pepahat memecah maya, burung murai atas dedalu. Diucap selamat hari raya, perlu selesai Ramadan dahulu. Jadi itu saja. Mohon maaf atas kesilapan teknikal tadi, tapi saya akan berikan dalam grup pengurusan tertinggi yang kemudian boleh turunkan kepada susah-susah bahagian ya, boleh turunkan kepada ketua cawangan yang ada video lah, yang ada audio dua selain daripada slide, saya punya slide keseluruhannya. Itu saja, mohon maaf kepada salah silap. Mudah-mudahan Allah merestui segalanya. Mudah-mudahan kita diberi malam Lailatul Qadar insya-Allah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri atas ucapan sebentar tadi. Dimohon Yang Berhormat Datuk Seri untuk kekal di atas pentas bagi acara seterusnya. Hadirin yang dihormati, semua kempen dan program yang berjaya sudah semestinya memiliki penjenamaan atau branding yang tersendiri, mudah diingati dan meresap ke sanubari. Lebih menarik dan menambat perhatian apabila disertakan dengan jingle yang memiliki melodi yang menarik, lirik yang mudah menjadi ikutan dan sebutan ramai. Hasil inisiatif Unit Komunikasi Korporat bekerjasama dengan komposer terkenal LY yang telah menghasilkan banyak lagu popular, antaranya Aku Cinta Padamu oleh Datuk Siti Nurhaliza, Rahsia Pohon Cemara oleh Aziz, Bougainvillea oleh Sprint dan Bahagiamu Deritaku oleh Hafiz Syuib. Kami datangkan secara langsung komposer terkenal LY dan penyanyi versatile Siti Aisyah Abdul Malik yang akan menyanyikan jingle rasmi Majalan untuk semua. Majlis dengan hormatnya mempersilakan para tetamu VIP di atas pentas. Dimohon Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan untuk meletakkan tapak tangan di iPad yang disediakan dalam kiraan 3, 2, 1.
Pantas lagi mudah aduan guna mai jalan. Bila dan di mana saja jalan kita, tanggung jawab kita. Aduan dan pertanyaan salurkan ke mai jalan dengan mudah. Jalan berlubang, lampu gelap gelita, rosak tak menyala. Satu klik mai jalan, kami di sini. Pantas lagi mudah aduan guna mai jalan. Bila dan di mana saja jalan kita, tanggung jawab kita. Aduan dan pertanyaan salurkan ke mai jalan dengan mudah. Jalan berlubang, lampu gelap gelita, rosak tak menyala. Salurkan ke mai jalan, kami di sini. Pantas lagi mudah aduan guna mai jalan. Satu klik bersama mai jalan kita. Pantas lagi mudah aduan guna mai jalan. Bersama-sama kita, tanggung jawab kita. Terima kasih. Hadirin sekali lagi, berikan tepukannya gemuruh atas perasmian jingle rasmi majalah itu tadi. Majlis terusnya mempersilakan komposer dan penyanyi jingle rasmi majalah untuk naik ke atas pentas bagi menerima cenderamata daripada Kementerian Kerja Raya. Dengan hormatnya dipersilakan terlebih dahulu komposer LY. Lagi mudah aduan guna mai jalan. Bila dan di mana saja jalan kita, tanggung jawab kita. Aduan dan pertanyaan salurkan ke mai jalan dengan mudah. Jalan berlubang, lampu gelap gelita, rosak tak menyala. Satu klik mai jalan, kami di sini. Aduan guna mai jalan. Bila dan di mana saja jalan kita, tanggung jawab kita. Seterusnya dipersilakan penyanyi Siti Aisyah Abdul Malik. Bila dan di mana saja jalan kita, tanggung jawab kita. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri atas peresmian jingle majalah dan penyampaian cenderamata itu tadi. Mohon Yang Berhormat Datuk Seri dan Difkehormat untuk kekal di atas pentas bagi sesi selanjutnya. Majlis diteruskan lagi dengan sesi Hall of Fame. Sesi ini bertujuan memberi pengiktirafan kepada warga kementerian yang telah mengharumkan nama pada peringkat kebangsaan. Hadirin, Munshi Muda Bahasa merupakan program peringkat kebangsaan di bawah Strategi 5 mewujudkan unit khas pelaksanaan bahasa bagi memastikan penggunaan bahasa Melayu yang baik, betul dan santun dalam kalangan penjawat awam berdasarkan rangka pelantidakan program kebahasaan Jawatankuasa Kecil Pelaksanaan Bahasa Kebangsaan 2015-2017. Pegawai yang ditauliahkan sebagai Munshi Muda Bahasa akan menjadi perujuk bahasa kepada semua kementerian agar dokumen rasmi dan bahan bercetak agensi menggunakan bahasa Melayu yang baik, betul dan santun serta mahir dalam bidang kebahasaan seperti yang termaktub dalam Perkeliling Pemerkasaan Bahasa Kebangsaan Sektor Awam. Justru, pegawai yang mewakili KKR telah lulus dalam ujian pemantapan bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka bertempat di Institut Tadbiran Awam Intan bermula 3 hingga 7 Februari 2025. Untuk makluman hadirin juga, penerima telah mengharumkan nama kementerian bagi 3 tahun berturut-turut, iaitu pada tahun 2023 ditauliahkan sebagai Champion My Portfolio Terbaik Kebangsaan oleh Mampu dan ditauliahkan sebagai Panel Inovasi Kebangsaan oleh Intan JPA pada tahun 2025. Maka, sesi Hall of Fame kali ini mempersilakan
penerima pentauliahan Munshi Muda Bahasa Kebangsaan tahun 2025 iaitu Encik Ali Isa daripada bahagian khidmat pengurusan. Tahniah diucapkan. Hadirin yang dihormati, sesi berikutnya ialah sesi penyampaian wakaf telekong dan kain pelikat Puspanita cawangan Kementerian Kerja Raya kepada Wakil Surau dan Pegawai Kementerian Kerja Raya dan Agensi sempena bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini. Program ini telah dirasmikan oleh Penaung Puspanita Cawangan Kementerian Kerja Raya iaitu yang berbahagia Datin Seri Angelina Celestine Ujang pada 26 Februari 2025. Dengan ini, dipersilakan yang berbahagia Datin Seri Rosmawati binti Hasan, pengurusi Puspanita Cawangan Kementerian Kerja Raya untuk turut bersama-sama di atas pentas. Dijemput Wakil Kementerian Kerja Raya untuk naik ke atas pentas. Seterusnya dipersilakan Wakil Jabatan Kerja Raya. Dipersilakan Wakil CIDB. Dan yang terakhir dipersilakan Wakil Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan atas sesi penyampaian sebentar tadi. Majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri serta Div Kehormat untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Hadirin, dimaklumkan bahawa seluruh warga Kementerian Kerja Raya dan agensi diundang untuk membuat sumbangan wakaf telekong dan kain pelikat Puspanita Cawangan Kementerian Kerja Raya dengan membuat pindahan ke akaun Bank Puspanita Cawangan Kementerian Kerja Raya yang akan dibuat hebahan melalui email kelak. Sebelum majlis berakhir, marilah kita sama-sama mendengarkan dendangan lagu khas yang akan disampaikan oleh penyanyi Siti Aisyah Abdul Malik. Dipersilakan. Terima kasih. Kita tutup majlis dengan lagu ni ya. Okey, ada orang Sarawak ke dekat sini? Okey, hari ni kita vibe Sarawakian sikit. Saya nak nyanyi lagu Berkikis Bulu Betis. Cuma tak boleh goyang je hari ni. Okey, lepas tu ada video, kita saksikan video sekali ya. Kalau ada yang tahu boleh nyanyi. Kalau saya salah sebut, minta maaf dulu. Saya orang Sabah, nyanyi lagu Sarawak. Tapi kira boleh lah, jiran-jiran.
sematang, Pulau Sumatera, gunung selindung di kota Jawa. Dia alai aku, buli ngasuh penemu, belajar pucau lelengau seribu guna. Betul bukan sebutan? Ada orang Sarawak, betul? Aku ndak peduli, aku ndak ngira rugi, selagi aku tak puas hati. Biar aku ambis, berkikis bulu betis, henti nuan bedau jadi kelaki. Ilan uang bujang, baru nuan nemu aku, duduk mengugau-ugau di muat pintu. Ilan uang bujang, baru nuan nemu diri, turun tangga belakang damai garing. Aku ndak peduli, aku ndak ngira rugi, selagi aku ndak puas hati. Biar aku ambis, berkikis bulu betis, henti nuan bedau jadi kelaki. Damai garing. Aku ndak peduli, aku ndak ngira rugi, selagi aku ndak puas hati. Biar aku ambis, berkikis bulu betis, henti nuan bedau jadi kelaki. Terima kasih kepada Kementerian Kerjaya yang sudi menjemput saya. Saya ucapkan tahniah dan semoga terus berjaya. Terima kasih datuk-datuk semua. Kalau ada jemput lagi. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada penyanyi Siti Aisyah Abdul Malik atas nyanyian sebentar tadi. Hadirin, untuk makluman, Pusupanita Cawangan Kementerian Kerja Raya akan membuat agihan infak bubur lambuk yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Seri KSU pada pukul 1.45 petang di hadapan Dewan Tan Sri Mahfuz ini. Untuk makluman, sebanyak 850 bekas bubur lambuk akan disumbangkan kepada warga Kementerian Kerja Raya dan agensi. Dengan itu, maka berakhirlah perhimpunan kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Div Kehormat dan seluruh warga Kerja Raya kerana sudi hadir menjayakan perhimpunan bulanan
Kementerian Kerja Raya bulan Mac 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh